Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu. Okey, untuk pengetahuan semua, kes pengadu kita pada hari ini adalah satu kes pinjaman wang yang kita syaki sebagai seorang alung lah. Di mana kes pengadu kita ni dia telah meminjam sejumlah wang daripada satu SME loan. Tapi malangnya apa yang berlaku, tiba-tiba syarikat peminjam wang ni kita syaki sebagai alung ni telah bertindak melakukan satu kacau ganggu yang melampau dan telah melakukan ugutan juga. Di sekitar awal bulan 4 saya telah pun menerima panggilan WhatsApp SME loan lah. Jadi hasil daripada WhatsApp tu dia bersetuju lah sebab kita perlukan 150,000, tapi dia tak bagi 150,000 tu, dia bagi sikit-sikit lah ya. Jadi kemudian saya pun telah bayar lah lebih kurang 150, saya telah bayar 127,000, balance lagi dalam 30,000 saja. Tapi kemudiannya lepas tu saya pun tak tahu, kata ini satu penipuan kepada saya lah, sebab dia orang suruh bayar lebih lagi 370,000. Ini merupakan satu penipuan lah. Lepas tu saya datang ke Balai Polis bersama dengan FCO ni untuk buat laporan lah, untuk pihak polis ambil siasatan lah. Kalau kita tak boleh biarkan macam ni. Saya pun tak tahu kata dia ni alung ke tak alung. Saya tahu SME dia tulis tu SME. Jadi kita nak cepat pinjaman tu, kita bersetuju lah. Itu sajalah laporan. Apa gangguan yang dia dah buat? Kemudian selain daripada itu, sekarang ni bila saya tak mau bayar lagi yang 30 tu kan, jadi sekarang ni saya dapat gangguan lah. Gangguan datang ke rumah, nak naikkan gambar saya kepada kawan-kawan, ada kawan bunuh, nak cederakan. Jadi macam-macam ugutan. Rumah pun telah dikunci pula. Rumah saya pun telah dikunci. Saya lihat melalui CCTV dekat rumah lah. Jadi itu bukti-bukti semua ada. Kita berharap agar satu siasatan dapat dijalankan oleh agensi penguatkuasaan. Segala bukti, segala dokumen akan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk siasatan, dan sekiranya itu bukti bersalah, kita mohon agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh agensi siasatan.